Kementerian Pertahanan MIDEF semalam mengumumkan pelantikan 4 jawatan pegawai kanan Angkatan Tentera Malaysia ATM yang berstatus Jeneral 3 bintang dalam penyusunan perjawatan utama. Dengan pelantikan 4 jawatan kanan tersebut, kini satu jawatan utama yang masih belum diisi adalah PAT. Penyandang sebelumnya, Jeneral Tan Sri Muhammad Nizam Jaafar, mula bercuti pada 1 Januari lalu sebelum bersara wajib pada bulan Ogos. Dalam ATM, hanya Panglima Perkhidmatan sahaja merupakan Jeneral 4 bintang yang lazimnya adalah calon untuk diangkat sebagai PAT. Memandangkan Panglima Tentera Darat, Jeneral Dato' Azhan MD Othman baru dilantik sebagai PTD ke-31 pada 1 Januari lalu, maka adalah janggal sekiranya beliau menjadi calon PAT. Ini menyaksikan dua calon paling hampir, iaitu Jeneral Datuk Seri Haji Muhammad Nor Azlan Aris, 59, kini Panglima TUDM, dan Laksamana Tan Sri Zulhelmi Ithnain, 58, selaku Panglima TLDM. Pencapaian kerjaya kedua-dua Jeneral 4 bintang ini juga cukup memberangsangkan, di mana Muhammad Nor Azlan merupakan juruterbang pesawat tempur dan Zulhelmi sebagai ahli kapal selam atau submariner. Muhammad Nor Azlan atau call sign Jiro dalam kalangan juruterbang TUDM berpengalaman menerbangkan pesawat pejuang seperti MiG-29N dan UB dan Sukhoi 30 MKM. Cuma sekiranya kekananan atau faktor senioriti perkhidmatan, iaitu siapa paling awal menyertai ATM dijadikan ukuran, Muhammad Nor Azlan adalah lebih senior kerana beliau mengikuti latihan pegawai kadet pada 1985 manakala Zulhelmi pada 1986.